Yeay. Alhamdulillah, dapat pun aku beli RC. Setelah lama menabung, inilah waktu dia nak main RC. 4 bulan menabung kot. Wah, alhamdulillah. Dapat juga aku bashing macam abang kat TikTok tu. Hey. Time to shine. Woi, laju je. Woi, laju ah. Woi, boleh pacak. Betul lah abang tu cakap boleh pacak. Wow. 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 Setelah sekian lama. Tadi macam jadi wheelie tadi. Nak buat lagi lah. Alamak. Aduh. Weh, laju weh kereta ni. Aduh, terbalik lah. Biasalah newbie kan. Hai, tegakkan je. Tadi. Alamak. Kenapa tak boleh gerak ni? Aku pun main kejap. Aduh. Kena pergi message ni. Okeylah, jom kita pergi message. Tengok apa masalah. Assalamualaikum. Salam bang. Aduh, ini hari pertama saya main RC bang. Oh, RC baru abang? Saya baru main tadi. Saya dah menarik dah bang. Okey. Kereta ni berhenti bang. Tak ada power langsung. Okey, cuba buka. Buka bang buka body dia Buka body dia. Saya tak biasa lah bang buka. Baru je beli ni. Okey. Okey, jap. Okey, dah buka dah bang. Okey, saya dah check semua ni. Aduhai. Kenapa bang? Ni tak masuk habis ni bang. Tak masuk habis bang longgar ni bang. Oh, patut. Okey, cuba abang cuci habis. Okey, cuci habis. Okey. Hidupkan bang. Alah bang, dah boleh lah. Saya ingat problem bang engine dia tadi bang. Aduhai. Rupanya simple je masalah dia bang. Aduhai, nasib baik bang saya datang sini. Kalau tak pening saya bang. Saya ingat rosak tadi saya main. Sudah seronok dah tadi bang. So macam mana bang? Okey. Cun. Okey, saya nak kembali main bang esok. Balik ni saya nak cabai tes, saya nak main bang. Okey, boleh. Okey bang. Kita jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Lah. Connector rupanya. Ingat masalah besar, takut aku. Yelah, diorang kata MJ padu. Aku nak try lagi lah hari ni. Ya, nasib baik lah masalah kecil je. Lalu newbie kan, tak tahu apa-apa. Okay, jom kita try main. Pacak lagi. Macam dah makin hebat dah aku ni. Wow. Alamak. Balik. Alamak, janganlah tak boleh jalan. Boleh. So, tak ada masalah besar lah. Konektor saja longgar. Kita sambung main. Yahoo! Cantik lagi. Alamak! Alamak, tayar cabut pula. Tayar cabut ke patah ni tu? Aduh. Hai. Mana ni? Nak kena pergi message ni. Aduh, hai. Okeylah, pergi message dulu lah. Bang, Assalamualaikum. Salam bang. Aduhai bang. Datang lagi bang nak cari RC baru ke apa bang? Jangan bang, jangan. Saya nak master yang ni dulu bang. RC pertama saya ni. Oh, okey. Masalah apa lagi ni bang? Sekarang ni bang, saya tak tahu patah ke, tercabut ke. Saya tengok macam teruk ke ah. Saya dengan tayar saya bang tadi. Tayar saya menang. Oh, menang lah. Tayar saya pergi dulu. Sekarang ni saya tak tahu patah ke, tercabut ke, saya kena beli part ke, dah pening ni bang. Sekejap bang saya check dulu bang. Boleh bang. Lelok bang. Tengah main ni. Ini simple je masalah tu bang. Kenapa dia? Apa masalah dia? Lepas ni sebelum abang nak main, okey abang check dulu tayar abang. Nut tu ketat ke tak? Oh, sekarang ni apa masalah dia bang? Masalah dia simple je bang. Nut ni longgar bang. Oh ya ke? Sebab tu tayar tu boleh cabut. Mati-mati saya ingat patah ke pecah bang sekarang. Sebab saya baru main bang. Takkan dia patah pecah kan? Setiap masalah ada penyelesaian bang. Penyelesaian bang kan. Jadi macam ni macam mana bang sebenarnya? Ini simple je bang. Okey. Macam saya cakap sebelum abang main tu abang kena check. Okey. Abang kena ada satu tools.
Oh, ada tool bang Ada. Abang mesti tak ada tool sekarang bang, betul. Oh, dia boleh ikat lah ni sebenarnya. Memang boleh kena ikat. Ada tool bang. Saya tunjuk tool dia bang Mana tool bang? Okey, ni bang. Yang ni. Oh, ini menarik. Abang bawa balik sekali confirm tersenyum bang. Tak ada masalah lagi. Okey, so ini pengetat dia lah. So sebenarnya kena ada tool. Betul. Okey, baik. Jadi benda mudah je bang Alright, bang, terima kasih. Sekejap lagi saya bayar bang Okey, no SP problem. SP later. Nanti lepas ni abang datang dengan nak kereta baru bang Baik. Okay, bang. Saya main dulu bang. Main dulu bang, fokus. Okey bang. Oh. Lah, skru je longgar. Yelah, main pun ganas kan. Aduh, nasib baik aku ingat patah lah tadi. Kalau patah okey je, tapi ada spare part. Tapi tak adalah teruk. Skru punya longgar. Hei, kejut aku. Sambung best lah. Hari ni aku harap ada luck lah kan. Okay, ngam. Weh, aku pun dah makin hebat ni. Aku nak buat lompatan yang power sikit lah. Main sikit, power sikit. Weh, power tahan juga RC ni. Tak adalah mahal sangat. Ngam. Padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk geng-geng MSA semua. Jadi kalau kau tengok video tadi, biasalah dekat kita baru nak start mainan, bila kita tak memahami lagi dia punya flow main kan, korang akan rasa stres sebab inilah masalah, itulah masalah. Sebenarnya dia bukan masalah, dia adalah rutin. Bila korang main, inilah problem. Sebab dalam RC perlukan critical thinking dengan solving skill. Sebab mechanical ni perlukan wear and tear. Jadi bila korang main, dia macam kereta ni pun ada maintenance. Kereta yang betul ada tukar minyak hitam, kena tukar tayar, sama macam RC. Jadi seronoknya main RC ni sebab kalau korang dah pergi ke hobby grade, korang kena lebih teliti problem solving dengan critical thinking. Kenapa macam ni? So yang basic-basic tadi sebenarnya yang kita tengok tadi, yang normal-normal je. Skru tercabut, dia punya connector je longgar. Sebenarnya kalau korang buka, try cari, pasang dah boleh sama main. Jangan stres-stres. Kalau ada big problem, tak ada masalah. Korang datang ke MSA, tanya-tanya macam-macam pun boleh. Jadi untuk ibu-ibu bapa, kalau korang rasa nak tingkatkan skill-skill berfikir melalui RC, sangat-sangat recommended. Bila anak korang main-main, lepas tu dia godek-godek, korang kena happy sebab dia cuba solve. Tak ada penyelesaian, tak ada masalah. Cuba pun dah terbaik. Jadi mana geng-geng semua nak jadikan RC sebagai hobi, sangat recommended. Jangan stress. Kita cuba cari solution. Kita tengok apa masalah yang ada dekat RC untuk kita start main balik. Jom ke MSA.